Seorang itu bersin mengeluarkan bunyi asyum. Dia tulis asyum. Batal tak semayang? Tidak batal. Manusia ini yang kata batal dalam semayang melakukan perbuatan ikhtiar. Manusia ada dua perbuatan, satu ikhtiar, satu iktirar. Ikhtiar yang kita boleh pilih. Angkat tangan, ikhtiar. Angkat kaki, ikhtiar. Goyangkan kepala, ikhtiar. Melompat, ikhtiar. Faham? Satu lagi perbuatan nama iktirar. Iktirar ni yang tidak batal. Ikhtiar yang batal. Sengaja berjalan ketika solat, batal. Sengaja melompat ketika solat, batal. Sengaja bernyanyi ketika solat, batal. Sengaja menjerit panggil mak dia tengah semayang, batal. Kenapa? Itu semua ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Perbuatan yang kita boleh pilih, nak buat atau tak nak buat. Perbuatan yang tak batalkan solat, iktirar. Perbuatan yang terpaksa. Contoh, berlohok. Contoh, bersin. Contoh, menguap. Contoh, terbatuk. Contoh, berdeheng. Faham? Jadi, kalau kita tengah semayang batuk, tak batal. Kita tengah semayang bersin. Hacing, tidak batal. Nampak? Tengah semayang sedawa, bunyi. Tidak batal. Itu semua iktirar. Faham? Sedawa boleh kita nak buat pukul apa? Malam ini jangan lupa saya akan live di Facebook. Saya akan sedawa tepat pukul 8.25 minit. Boleh? Tak boleh. Jadi tengah-tengah semayang, Maliki Yaumiddin, cing! Tak batal. Faham? Nampak? Tak rosak semayang. Ataupun batuk. Berdehem tu, kalau kita terdehem. Kalau berdehem, batal tak ada tujuan. Ada tujuan yang berkait dengan solat, tak batal. Contoh kita nak kata iyyaka na'budu, tapi lekat di tekak. Betul tak? Kita pun baru iyyaka na'budu, tak batal. Yang batal kita sengaja atau nak panggil orang. Kita semayang kat luar, janda lalu kita buat gitu. Batal. Faham lagi? Itu sengaja.